Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rama sedih untuk menaikkan semangat. Maksudnya waktu tu perang habis-habisan. Tak fikir apa, dah tak beronok apa, kita perang habis-habisan dengan senjata yang kita ada. Jadi budaya itu dibawa sampailah ke zaman sekarang. Takbir pun dalam irama yang sedih. Jadi itu benda yang patut kita ubah. Kot ada yang tuk-tuk Bilal kan, yang muazzin dekat masjid, kita ubah mulai hari ini. Takbir dalam keadaan ada semangat. Hari raya dalam penuh rasa kegembiraan dan kesyukuran kita atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang satu soalan kan. Jadi saya nak selitkan berkenaan tentang bila kita masuk Syawal, ia tandanya kita berakhirnya bulan Ramadan. Jadi bila kita berakhirnya bulan Ramadan, jangan kita kata berakhir bulan Ramadan maka amal ibadat kita pun terberhenti. Memang salah. Dan bahkan ada yang menyambut hari yang mulia ini dengan kemaksiatan. Ada yang menyambut hari yang mulia ini dengan beraya dengan partner-partner haram mereka, dengan pasangan-pasangan haram mereka, dengan awet, dengan makwa pergi merempit di hari raya dan sebagainya. Dia buat matching pula kan. Ya, ada yang buat matching pula kan. Kalau halal tak apa, tak nak masalah. Ni yang haram. Jadi ia telah mencemarkan hari yang mulia tersebut. Dan bahkan ada yang lagi tahu apa yang sering terjadi di masyarakat kita. Kalau saudara perasan, subuh di hari raya tu 2-3 sah, tapi solat sunat hari raya tu Allahu Akbar, penuh sampai keluar masjid. Dan bahkan ada yang pergi ke masjid untuk solat sunat hari raya, tapi solat subuh dia tak buat. Dia menganggap seolah-olah solat sunat tu yang menjadi wajib, manakala solat subuh yang menjadi sunat. Itu memang salah satu masalah lah. Sebab Islam, Allah fardukan kita solat 5 waktu. Bukannya Allah fardukan kita solat di hari Jumaat, solat hari raya Aidilfitri ataupun Aidil-Adha saja tak. Tapi solat sunat Aidilfitri, Aidil-Adha itu disyariatkan untuk kita bersyukur pada Allah. Maka solatlah solat fardu. Bukannya hanya buat solat tu tapi tak buat solat fardu. Banyak, bukannya sikit tapi banyak. Kita pergi masjid kan, kalau apa saudara pasal lah. Jadi itu yang patut kita ubah. Dan itu juga di antara maksiat dah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, expose kadang-kadang yang tayang aurat dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Maka ubah, sebab kehidupan kita ini sementara dan bukannya panjang. Kehidupan kita ini bukannya selamanya. Selamanya. Dan kita pun belum tentu di bulan Ramadan ini kan, kita pun belum tentu kita akan sampai di bulan Ramadan yang lain. Jadi jadikan Ramadan ini sebagai madrasah tarbiyah yang membawa semangat ibadah kita sampailah habis bulan Syawal nanti. Okey, ada lagi satu soalan. Apakah amalan yang digalakkan dalam bulan Syawal selain daripada menyambut Aidilfitri? Amalan yang digalakkan di bulan Syawal selain menyambut Aidilfitri. Okey. Di antara amalan yang digalakkan kepada kita, amalan yang orang kata mengikuti sunnah, yang pertama ialah jalan nak pergi ke masjid. Di mana sunnah Rasulullah akan pergi ke masjid untuk menunaikan solat dalam keadaan satu jalan, dan baginda akan pulang di jalan yang lain. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan meraihkan orang lain dengan menyambut. Maksudnya kita ucapkan hari raya, kita menyambut kegembiraan di hari raya ini bukan untuk adik-beradik kita saja, bukan untuk orang yang kita kenal, tapi semua Muslim. Kerana semua Muslim ialah semua Muslim ialah saudara kita, saudara seagama, saudara setauhid kita. Jadi kita raikan sama-sama, tak kira sama ada miskin, kaya, muda ataupun tua, sama-sama kita raikan kegembiraan. Dan yang
yang kedua ialah menjaga bersedekah dan membantu golongan yang memerlukan. Di mana Syawal ni juga merupakan waktu yang terbaik untuk kita memberikan sedekah pada orang. Sama ada pakaian, makanan ataupun wang. Wang ni di antara budaya kita, budaya Nusantara lah. Budaya Arab saya tak tahu, mungkin ada ke tak orang kata apa, duit raya kan. Daripada kecil ya kita dapat duit raya. Daripada kecil besar pun ada duit raya. Zani pergi minta rumah, duit raya dapat juga. Dah kahwin pun ada duit raya. Siapa kata tak ada. Jadi kita bersedekah kepada orang. Mungkin duit zakat memang dah mencukupi. Tapi kita bersedekahkan lagi untuk orang kata memberi pelengkapan hari raya. Macam baru-baru ni kalau kita tengok TikTok, ada apa, saya tengok ada 2 orang non-Muslim. Ni non-Muslim yang sedekah kepada anak-anak yatim. Subhanallah. Menarik, subhanallah. Ya, dia sedekah apa, baju raya, perlengkapan hari raya, songkok dan sebagainya pada anak yatim. Jadi dia tu orang non-Muslim. Jadi bila kita tengok tu, kita dah nampak satu perpaduan. Jadi kita tengok, okey, orang non-Muslim boleh buat, kakak kita Muslim tak boleh buat kan. Jadi kita bersedekah memberi pakaian baru, kerana Rasulullah SAW ada bersabda dalam satu hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Iaitu adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi hadis ni mengatakan, jadilah kita orang yang bermanfaat untuk orang. Janganlah jadi kita ni menjadi beban kepada masyarakat kan. Dan ada satu kata-kata mutiara lah, kata-kata mutiara daripada seorang ulama Hadramaut, Tarim Al-Habib, Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz. Dia kata hidup kita ni jangan jadi seperti belian. Yakni bila kita sebut sebagai belian, orang lain tengok kita, orang lain berebut nakkan kita. Tapi jadilah kita seperti air di mana orang memerlukan kita. Jadi bagi manfaat dekat orang, bagi manfaat ke orang tu, bagi manfaat ke orang lain. InsyaAllah ukhuwah kita akan terjalin dan kita akan menjadi sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. Dan di antara yang amalan yang terakhir lah, dia sebenarnya banyak, jadi saya bagi 3 aja sebab masa kita pada suntuk, iaitu bermaaf-maafan dan mengeratkan silaturahim kan. Dengan slogan yang kita dah sebut setiap kali hari raya, selamat hari raya, maaf zahir dan batin kan, maaf dari luaran dan dalaman. Di mana Islam ni dia sangat menggalakkan umatnya untuk berbaik-baik dan menjaga hubungan kekeluargaan. Di mana Rasulullah bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bila kita sebut hadis sahih, jadi orang yang putuskan hubungan silaturahim ni takkan masuk syurga. Jadi kita eratkan hubungan silaturahim kita sesama dengan saudara Muslim agar ukhuwah kita terjalin dan hari raya akan menjadi hari yang paling bermakna untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah, insya-Allah. Lah soalan daripada saya kan. Ya. Saudara tahun ni pakai baju warna apa? Pakai baju warna apa? Kita ikut trend. Ikut trend. Kita bergendi kan. Bergendi. Lepas tu tahun ni raya kat mana? Kalau boleh tahu. Tahun ni macam biasa, saya kampung halaman saya kat Perlis lah. Dan saya lahir kat Perlis. Jadi saya tak ada kampung jauh-jauh. Jadi saya dah dekat. InsyaAllah raya tahun ni kita akan lebih meriah, insyaAllah. Amin. Dan saya pun ingin memohon maaf sekira adanya orang kata kelemahan dan kesalahan saya selama saya bercakap ni. Saya pun sedar juga mungkin ada banyak saya punya kelemahan. Dan saya sungguhnya saya ni manusia biasa. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan sambutlah Syawal dengan penuh kegembiraan dan rasa kemenangan kita selepas kita melawan nafsu sepanjang bulan Ramadan. Amin. Ingat jangan tak puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam.